Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan ta'alam. Kali ini cikgu sudah sampai di Pulau Buru. Kalau anda pernah datang ke sini, anda mungkin familiar dengan di mana tempat di belakang cikgu ni. Nanti cikgu akan ceritakan. Kali ini cikgu bertuah kerana dapat mengikut rombongan daripada ahli tentang alam juga, di mana membawa cikgu untuk berjalan-jalan ke Pulau Moro. Dan kali ini kita berada di satu tempat yang luar biasa juga, pahlawan hebat, Laksmana hebat juga yang bernama Badang. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, jom kita masuk dalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cikgu dah ceritakan kita berada di hadapan, cikgu berada di makam Badang kan. Baik, sekarang cikgu berada di dalam. Kalau anda melihat makam ni, anda bolehlah biarkan Al-Fatihah. Tapi sebelum tu cikgu nak cerita, Badang ni sebenarnya kisah dia luar biasa. Dia digelar manusia sakti. Asal-asal Badang ni seorang nelayan biasa saja. Dia memang kerja dia menangkap ikan saja. Tapi dia pergi ke satu kawasan tu, tiba-tiba dia nampak ada satu lembaga hitam yang sangat besar yang makan ikan dia. So dia geram, dia pun ikutlah lembaga hitam tu. Jadi lembaga hitam tu cakap lepaskan dia akan bagi apa saja yang Badang nak. Jadi Badang minta kesaktian. So lembaga hitam tu bagilah kesaktian tu, dan Badang menjadi salah seorang panglima dan juga manusia sakti yang bertugas untuk membantu raja. Jadi nama Badang memang digemari dan dikenali oleh seluruh penduduk, terutama di Pulau Buru. Dan lama juga Badang berkhidmat, Badang meninggal di Pulau Buru. Jadi inilah makam dia, boleh tengok dan hadiahkanlah Al-Fatihah. Assalamualaikum, salam dan ta'ala.